Okay guys, pagi ni kita tengok rumah Semidi dekat dengan Sungai Merak. 15 minutes away saja nak ke Alamanda Putrajaya. Berkeluasan 40 kali 80. Besar nak mampui. Lengkap dengan 6 bilik dan 5 tandas. Semidi ni pun ialah freehold individu title. Design dia pun seakan-akan Mulia Residence kat Cyberjaya tu banyak penggunaan louvers. Ada seakan-akan macam Malay traditional punya vibe macam tu. Cuma colour je. Kalau memang colour coklat macam Mulia tu memang lagi kena lah. InsyaAllah target untuk handover kunci ialah pada hujung tahun ni 2025. Unit available pun memang menarik. Racing playground pun besar. Seronok lah anak-anak kita nak bermain kat depan rumah. Antara point yang maybe turn off some clients ialah sebab dia lalu jalan kampung. Yalah kan dekat dengan Sungai Merak, dia akan tembus ke Desa Pinggiran Putra tu. Tak ramai yang minat, tapi ada juga some clients yang suka vibe-vibe kampung tu. So tengok pada preference masing-masing. Harga starting about 1.3 million. Good thingnya projek ni ialah sebab taman dia dah siap, rumah pun dah siap. Senang untuk abang akak datang, have a good judgement macam mana surrounding area sini dan rumah ni punya workmanship. So kalau abang akak berminat nanti, roger-roger.